Aku betul-betul salut lah dengan orang Malaysia kita ni. Macam mana yang korang tahu, kerajaan Indonesia terkecoh untuk seminggu 2 minggu ni. Disebabkan kerajaan diorang keputusan untuk menaikkan allowance dan gaji menteri-menteri diorang. Masalahnya bukan sikit bai. Dah dapat gaji yang banyak tu pula, biasalah orang dapat naik gaji kan, berjoget diorang kat parlimen. Itu yang membuatkan rakyat-rakyat diorang buat keputusan untuk memberontak lah, buat demo. Pada awalnya diorang ni buat demo secara aman je. Nak dijadikan cerita, keadaan makin lagi teruk bila ada satu menteri Hawau ni lah buat keputusan untuk nak bagi statement yang cakap siapa yang join demo tu semua orang-orang yang bodoh. Marah diorang weh, marah. Dan keadaan menjadi lagi panas bila ada sekumpulan pihak polis yang naik kereta polis macam kereta kebal tu, tiba-tiba langgar seorang driver ojel macam tu kot. Dia langgar sehingga mati jugalah. Dan diorang ni memberontak bukan biasa-biasa weh. Memberontak memang kau-kau punya. Ini dah kira bukan demo secara aman, ini dah demo secara anarkis, kau tahu tak? Orang ni punya demo sampai bakar bangunan-bangunan kerajaan bat. Kita tak terfikir bat sampai situ. Dan disebabkan banyak kawasan-kawasan yang infected, ekonomi diorang pun terjejas. Sampailah satu hari ni ada seorang budak ni, dia buat posting dekat social media lah, yang buat awareness. Disebabkan Indonesia ni tengah kacau, dia ambil inisiatif untuk bantu orang Indonesia dengan mengorder makanan secara online lah. Dia tukarkan Grab Malaysia ke Grab Indonesia. Dan surprisingly benda tu memang disambut baik oleh rakyat Malaysia. Semua join sekaki lah orang kata untuk nak membantu orang Indonesia ni. Jadi dekat sini apa yang kita nampak adalah orang Malaysia ni memang baik-baik hati weh. Walaupun selalu bergaduh dengan Indon, hina-menghina, claim-mengklaim, kita tetap ulur bantuan walaupun sekecil-kecil bantuan. So respect for all Malaysian that help them. Sana pun kita tetap serumpun mat.